Ramai orang terkejut hari ini harga emas telah pun mencatat rekod tertinggi dalam sejarah. 1 gram bernilai sekitar RM510. Ramai orang hari ini jadi gelabah ayam terus mulakan simpanan emas yang pertama sebab takut harga emas terus melonjak sekitar 1 gram RM700. Jadi tuan-puan, hari ini nak bongkarkan sejarah harga emas 5 tahun kebelakangan ni. Tahun 2020 ketika berlaku COVID-19, harga emas melonjak sangat tinggi disebabkan kegawatan ekonomi. 1 gram pada masa tu sekitar RM250. Pada masa tu tuan-puan, ramai orang terkejut dengan harga emas yang sangat mahal. Tapi mereka bermula juga sebab takut harga emas naik ke RM300. Saban tahun 2023, harga emas telah pun melonjak ke RM300. Tapi sebagai penyimpan emas di Public Gold, mereka tetap membeli emas tanpa kira keadaan sebab mereka tahu kenaikan harga emas pasti akan jadi ke harga emas hari ini RM500. Sekiranya tuan-puan rasa harga emas mahal pada hari ini, tapi yakinlah bahawa 2 tahun akan datang harga emas hari ini akan jadi sejarah harga emas paling murah. Jadi tuan-puan jangan risau, dekat Public Gold kita meraihkan semua orang untuk menabung emas dengan melalui akaun GAP Gold Accumulation Program pengumpulan grad emas, di mana tuan-puan boleh mulakan dengan serendah RM100. Belajarlah menikik emas fizikal bukan digital. Emas fizikal adalah emas yang terbaik dekat dunia ni tuan-puan. Kerana apa? Apa-apa terjadi kepada sistem, negara ataupun syarikat, tuan-puan tak perlu risau sebab emas dah ada dekat tangan masing-masing. Sekiranya tuan-puan takut emas tu hilang, maka tuan-puan boleh pergi sewa safety deposit box dekat mana-mana syarikat. Jadi tuan-puan jangan bertanggung-tanggung lagi. Tahun 2025, belajarlah simpan emas fizikal bersama Public Gold. Nak tahu cara-caranya, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.